Hai guys, kita akan buat resepi puding karamel daripada Khairul Aming. So, ramai yang buat tak jadi. So, kita tengoklah. Nanti kita tengok jadi ke tak. Okey, mula kita nak caramelize dulu. Gula, kita guna dalam setengah cawan. Okey, ni Hans masak dalam lebih kurang. Ambil masa dalam 10 minit macam tu untuk dia caramelize. Api, korang guna api yang sederhana, yang kecil saja. Kena tunggu sekejap lah. Tapi jangan terlalu lama sangat sampai dia mendidih ke apa. Nanti kalau dia gelap sangat akan mengakibatkan gula tu rasa pahit. Okey, agak-agak tekstur gula tu dah jadi macam ni. Dia kira okey dah. Katuk terus api. Okey, dekat sini saya gunakan loyang bulat 8 inci. Okey, kita bagi gula tu semua rata kat dalam tu. Biarkan dia sejuk seketika. Okey, sekarang kita nak buat puding dia pula. Okey, gunakan 2 keping roti. Buangkan tepi tu. Lepas tu bahagikan kepada 4 bahagian. Okey, lah ni sediakan blender. Masukkan 2 cawan susu cair. Lepas tu masukkan roti yang tadi kita potong. 4 biji telur. Okey, telur dekat sini yang gunakan yang grade B-nya ya. Masukkan susu pekat dalam 1 cawan. Untuk cream cheese ni saya potong ikut dia punya 50 gram tu lah. Dia ada ukuran dekat packaging tu kan. Just potong ikut. Okey, untuk rasa yang lemak-lemak tu sikit, letaklah garam dalam setengah sudu kecil macam tu. Okey, lastly kita letak esen vanila dalam 1 sudu kecil. Katuk penutup dan blend lah sampai halus. Sebabkan cari penapis tak jumpa, gunalah penapis tepuk teh ni. Tapi kalau korang ada penapis yang besar tu lagi cepatlah sikit dia punya proses penapisan tu. Okey, tujuan tapis dia untuk bagi dia punya tekstur puding tu lagi smooth lah. After korang tapis tu, baru tuang ke loyang. Untuk karamel tu tak berlubang-lubang tu, korang tahan lah dengan spatula tu. Habis dah semua, korang ambil aluminium foil. Lepas tu korang balut. Korang balut kemas-kemas. Sediakan periuk steamer, bagi hangat dulu. Katukkan penutup tu biar betul-betul rapat tau. Tempoh masa untuk steam tu dalam 45 minit. Kalau korang ada timer, korang boleh set timer lah. Lagi senang untuk korang manage dia punya time. Okey, ni hasil dia lah selepas 45 minit. Korang jangan buka terus ambil loyang tu. Tunggu sekejap sampai dia sejuk. Ni korang tengok lah. Ni tanda dia tak lembek tu dia dah masak. Okey, korang tengok dia punya tekstur lebih kurang macam ni. Lepas tu korang katuk balik. Korang letaklah dalam fridge dalam lebih kurang 3 hingga 4 jam. Okey, lah ni masa yang ditunggu-tunggu selepas 4 jam. Okey, tepi dia kalau lebih baik kalau korang ada macam spatula tu kan, lebih baik kalau korang guna spatula sangat. Jangan guna yang macam pisau ni sebab dia boleh rosakkan tekstur tepi tu. Okey, terbalikkan, dorang ketuk-ketuk manja sikit. Tada! Tak sangka menjadi. Seriau di hati. Okey, inilah hasil dia. Okey, buat siapa-siapa yang nak mencuba resepi Khairul Aming, semoga berjaya.